Hi guys, welcome back to my channel. So today kita nak buat video apa? Kita akan penuhkan peti ais. Woo! Okay, so korang saya nak penuhkan peti ais saya dengan makanan-makanan coklat-coklat dan juga air ni lah. Okay, tapi peti ais saya ni peti ais rumah family. So ada part-part yang barang-barang rumah punya lah. Jadi saya kena pandai susun lah. Okay, sebab tu saya ada beli bekas juga untuk saya letak coklat. So susun-susun lah. Okay, so kita tak payah cakap banyak-banyak lagi korang. Jom teman saya cucun-cucun peti ais. Okay, sebelum tu saya nak tunjuk dulu peti ais saya yang before. Okay, jom. Okay guys, sekarang ni saya nak buka dulu plastik-plastik ni supaya senang untuk saya cucuk-cucuk nanti dalam peti ais. Okay, so campuran ni semua saya akan letak coklat lah. Aku buka air dulu Ini Dash Lady coklat favourite saya. Saya memang tak jadi kalau tak ada Dash Lady coklat, sebab saya tak minum susu guys. So Dash Lady coklat ni dikira susu dah juga. Ini dia saya beli ni. Saya tak tahu air ni sama ada cukup ke tak, sebab tapi tak apa, sebab saya pun tak nak beli banyak sangat. Dalam peti ais saya pun dah banyak barang sebab rumah family kan. So banyaklah barang-barang lain yang mak saya beli untuk masak ke apa kan. Tapi tak nak banyak sangat sebab mak saya pun tak ada nak sangat kering. Jadi tak apalah, saya keluarkan dulu dari plastik dulu, nanti kita susun dulu. Okay, white detergent ni pun adalah favourite adik-adik saya. Sekejap je habis ni, korang percaya tak? White detergent ni sekejap je habis, percaya tak? Okay, kita campak dulu. White detergent saya beli banyak sikit lah sebab adik-adik saya memang hantu white detergent. Macam apa ni, susu Farm Fresh coklat ni memang untuk dia seorang je. Dia memang dah conquer. Saya beli pun memang untuk dia seorang je. Ni makanan ni semua kan, makanan ni semua yang saya beli ni memang untuk adik-adik saya je lah. Mak saya coklat lah dia suka. Macam Snickers ni favourite mak saya. Saya rasa tak ada pun yang dekat sini yang dia nak, sebab dia tak minat sangat manis-manis macam ni. Ini semua unhealthy, okay. Biarlah yang jatuh-jatuh tu biar nanti saya. Okay, apa lagi saya nak buka? Ni semua saya kena buka tu. Oh my god, banyaknya air. Sebab diorang tu sejenis yang suka minum air manis. Lagi-lagi adik saya tak boleh kalau tak minum air manis. Macam saya kan biasa minum air masak je. Saya tak kisah sangat. Air manis ni macam taste colour je. Kalau saya rasa nak sedap-sedap. Okay, saya nak susun coklat. Snickers. Coklat ni adik saya baru baik dalam kawi. So sebenarnya coklat ni dia lah yang beli. Saya susun. Snickers ni favourite mak saya lah. Oh, dia memang hantu Snickers. So saya akan susun dulu, okay guys. Campur je lah. Okay, kita campur je apa-apa coklat yang ada. Coklat berry almond. Coklat dulu, daim. Biasalah kalau balik dalam kawi mesti kena ada daim kan. Daim wajib lah. Okay. Okay, lagi apa lagi? Ni semua daim. Nanti besar banget ni. Saya kena buat 2 bekas kot. Yang ini tadi tak penuh, so saya penuhkan dengan coklat berries ni lah.
Berry ke? Kan? Oh, cookie apa? Fine chocolate. Okay, so ni adalah nut crispy. Ni sedap. Dia ada macam-macam perisa. Tengok tu ada sampah. Dan dia makan pergi buang dalam ni biasa tu. Okay. Ini semua healthy guys. Saya larang saya makan manis-manis sampai sini. Nilainya pleasant. Dah, itu bekas je. Oh, Ferrero Rocher. Ni saya nak transfer juga ke, tapi bekas ni dah cantik. Tak payah kot kan. Payahlah. Cuma saya akan buka. Okay, ni saya takkan transfer lah. So, macam ni sebutnya? Ferrero Rocher. Ferrero Rocher. Okay, so dah. Ni just Toblerone, Choki. Ni Daim yang Dairy Milk. Macam tu je lah. Dia belok, gitu je lah. So, jom. Kita dah boleh start susun. Okay, sorry guys, video ni tak ada sound pula. Okay, so saya akan buat sound sendiri. Okay guys, itu saja video untuk hari ni. Hope you guys enjoy. See you next video. Jumpa lagi. Bye bye.